Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin akhlak yang mulia. Allah SWT berfirman, dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Surah Al-Hijr ayat 88. Allah SWT berfirman, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amalan-amalan baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa, iaitu orang yang menafkahkan mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang yang menahan kemarahannya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang. Ingatlah Allah SWT menyertai orang yang berbuat kebajikan. Surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah SWT berfirman, hamba-hamba Allah SWT Ar-Rahman yang khusus ialah mereka yang menjalani bumi dengan sopan santun. Surah Al-Furqan ayat 63. Allah SWT berfirman, jika kamu hendak membalas, maka balasan suatu kejahatan ialah kejahatan yang serupa. Pada itu, siapa yang memaafkan dan memberi hubungan yang menyebabkan urusan berakhir dan berlaku persahabatan, maka pahala yang tetap dijamin oleh Allah Allah SWT dengan diberi balasan yang sebaik-baiknya. Sementara sesiapa yang berlebihan dalam mengambil tidak balas, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang zalim. Surah Asy-Syura ayat 40. Allah SWT berfirman, apabila mereka marah disebabkan perbuatan yang tidak patut dilakukan terhadap mereka, mereka selalu bersikap pemaaf. Surah Asy-Syura ayat 37. Allah SWT berfirman, Luqman AS berkata, wahai anak kesayanganku, dan janganlah kamu memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada setiap orang yang bersikap takabur lagi membangga diri, dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, dan rendahkan suaramu semasa berkata-kata. Jika berkata-kata yang kuat itu satu kemudian maka pastinya suara keldailah yang elok. Sesungguhnya seburuk suara ialah suara keldai kerana tidak sedap didengar. Surah Luqman ayat 18 hingga 19. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau mendengar Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya seseorang mukmin yang berakhlak mulia boleh mencapai martabat seseorang insan yang selalu berpuasa sunat dan berdiri beribadat sepanjang malam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik dalam kalangan kamu ialah orang yang paling baik layanannya terhadap isterinya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW sabda, antara orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling berlemah lembut dengan keluarganya. Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sabda, saya hairan dengan orang yang membeli hamba-hamba saya dengan hartanya, kemudian dia memerdekakan mereka. Kenapa dia tidak membeli orang-orang yang merdeka dengan cara berbuat baik kepada mereka, sedangkan pahalanya lebih besar? Yang bila dia berbuat baik terhadap orang lain, maka mereka akan terhutang budi padanya sehingga menjadi seolah-olah hambanya. Sayyidina Abu Umamah berkata, Rasulullah SAW sabda, saya menjamin untuk mendapatkan sebuah maligai di pinggir syurga bagi seorang yang tidak ingin bertengkar walaupun dia di pihak yang benar, dan untuk mendapatkan sebuah maligai di tengah syurga bagi seorang yang tidak berbohong walaupun semasa dia bergurau, dan untuk mendapatkan sebuah maligai di darjat yang tertinggi di syurga bagi seorang yang memperelokkan akhlaknya. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, pada hari kiamat Allah Taala akan menggembirakan seorang yang berjumpa dengan saudara se-Islam dengan cara yang disukai oleh Allah Taala, seumpama bertemu dengannya dengan ceria, semata-mata untuk menggembirakan saudaranya itu. Sayyidina Abdullah bin Amir berkata, beliau mendengar Rasulullah SAW sabda, sungguhnya seorang Islam yang menjaga hukum hakam Allah Taala dengan perkara akhlaknya yang mulia dan peribadahnya yang tinggi akan mendapat martabat orang yang banyak berpuasa sunat serta banyak mendapat Al-Quran dalam solat ketika beribadat pada waktu malam. Sayyidina Abu Darda mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, pada hari kiamat dalam timbangan amalan seseorang mukmin, jadi amalannya lebih berat daripada akhlak yang mulia. Sayyidina Muaz bin Jabal berkata, perkara terakhir yang Rasulullah SAW nasihat kepada saya jika saya sudah meletakkan kaki saya di atas pemijak kaki pada tunggangan, wahai Muaz bin Jabal, perlihatkanlah akhlakmu kepada manusia.
menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sabda, orang yang paling aku kasihi dan yang paling hampir kepada kebudayaan kiamat ialah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Sayyidina Nawas bin Sam'an Ansari berkata, saya telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebajikan dan dosa. Lalu baginda SAW sabda, kebajikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah apa-apa yang diragui dalam hatimu dan kamu tidak suka orang lain mengetahui tentangnya. Hadrat Makhul menurutkan bahawa Rasulullah SAW sabda, orang yang beriman ialah orang yang sangat taat akan segala hukum Allah SWT dan mempunyai kepribadian yang sangat lembut sebagainya seekor unta yang jinak. Kemana sahaja dituntun unta itu akan menurut, dan jika ia didudukkan di atas mana-mana batu pun, di situlah ia akan duduk. Maksudnya duduk di atas batu ialah suatu perkara yang sangat susah. Walau bagaimanapun unta itu tetap duduk kerana mentaati arahan tuannya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW sabda, tidakkah saya memberitahu kamu mengenai seseorang yang api neraka haram ke atasnya dan dia haram ke atas api neraka, iaitu orang yang hampir kepada semua orang lain dan berkepribadian lembut dan mudah dalam berurusan dengan orang lain. Yang dimaksudkan dengan daripada hampir kepada semua orang lain ialah orang yang selalu bertemu dan berjumpa dengan orang ramai kerana sifat lemah lembut yang dimiliki, dan orang ramai pun berjumpa dengannya dengan penuh kasih sayang dan mesra kerana sifatnya yang baik itu. Sayyidina Iyad bin Himar bin dari Bani Mujashid berkata, Rasulullah SAW sabda, Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku bahawa hendaklah kamu semua berbuat tawaduk sebegitu rupa sehingga tiada seorang pun yang menyombongkan diri ke atas orang lain dan tiada seorang pun yang menzalimi orang lain. Sayyidina Umar berkata, beliau mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa yang bertawaduk untuk mendapatkan keridaan Allah SWT, maka Allah SWT akan mengangkat darjatnya, dan natijahnya ialah dia akan merasakan dirinya kecil namun dia besar pada pandangan orang ramai. Sementara siapa yang bertakabur akan dihina oleh Allah SWT, yang natijahnya ialah dia dipandang kecil oleh orang ramai walaupun dia menyangka yang dirinya besar, sehingga dia pada pandangan orang ramai menjadi lebih hina daripada anjing dan khinzir. Sayyidina Abdullah mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, tidak akan masuk syurga sesiapa sahaja yang ada dalam hatinya ada sifat takabur walaupun hanya sebesar zarah. Sayyidina Muawiyah berkata, beliau mendengar Rasulullah SAW sabda, sesiapa yang suka sekiranya orang ramai berdiri untuk menghormatinya, maka hendaklah dia menyediakan tempatnya dalam neraka. Amaran dalam hadis ini ialah untuk keadaan yang seorang itu sebenarnya suka dan ingin agar orang lain berdiri untuk memuliakannya. Tetapi jika orang lain berdiri untuk memuliakannya dan kerana kasih kepadanya, sedangkan dia sendiri tidak ingin sama sekali, maka itu tidak termasuk dalam amaran di atas. Sayyidina Anas berkata, jadi siapa yang mereka para sahabat kasihi lebih daripada Rasulullah SAW. Beliau berkata lagi, walaupun begitu mereka tidak berdiri apabila mereka nampak Rasulullah SAW, kerana mereka tahu bahawa baginda SAW tidak menyukai perbuatan sedemikian. Sayyidina Abu Darda berkata bahawa saya mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa sahaja yang ditipu dengan sesuatu kesusahan jasmani oleh seorang yang lain dan dia memaafkan orang itu, maka kerana kemaafan itu Allah Ta'ala meninggikan untuknya satu darjat dan mengampunkan satu dosanya. Sayyidina Jaudan berkata, Rasulullah SAW sabda, siapa yang memohon maaf daripada saudaranya atas sesuatu kesalahan dan saudaranya itu tidak maafkannya, maka saudaranya itu berdosa sebagaimana dosa orang yang memungut cukai tanpa hak. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW sabda, Nabi Musa bin Imran AS berkata, wahai Tuhanku, siapakah hamba-Mu yang paling mulia di sisimu? Maka Allah Ta'ala menjawab, seorang yang mampu untuk mengambil tindak balas namun masih memberi kemaafan. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata bahawa seorang sahabat telah datang menjumpa Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, berapa banyak kesalahan pekerja yang patut saya maafkan? Baginda SAW hanya berdiam diri, kemudian beliau berkata lagi, berapa banyak kesalahan pekerja yang patut saya maafkan? Maka Rasulullah SAW sabda, setiap hari 70 kali. Sayyidina Huzaifah berkata, beliau telah mendengar
menjawab, saya tidak tahu yang saya ada amalan sedemikian. Maka dikatakan kepadanya, renungkan kehidupan kamu dan fikirkan. Dia menjawab lagi, dalam pengetahuan saya tidak mempunyai amalan sedemikian. Cuma dalam kehidupan dunia, saya berjual beli dan beramalah berurusan dengan orang ramai, dan dalam hal itu saya memberi penangguhan pembayaran kepada orang yang senang, dan saya maafkan orang yang susah tidak mampu. Nanti itu Allah SWT masuk ke dalam syurga. Jadi Abu Qatadah radhiyallahu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa yang ingin supaya Allah Ta'ala menyelamatkan daripada susahan-susahan dan hari kiamat, maka dia memberi tempoh kepada orang-orang yang kesempitan, yang berhutang dengannya atau hal-hal lain, ataupun maafkannya daripada semua atas bahagian haknya itu. Dan Anas radhiyallahu berkata, saya telah berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun di Madinah, dan pada masa itu saya masih kanak-kanak. Oleh itu tidaklah semua buatan saya dapat memuaskan hati Tuhan saya, yakni kerana umur saya yang masih terlalu muda banyak berlaku ceria daripada saya. Namun dalam tempoh 10 tahun itu tidak pernah baginda SAW mengatakan uff pun terhadap saya, dan tidak pernah baginda SAW bertanya saya, kenapa kamu lakukan begini, atau kenapa kamu tidak melakukan begini. Dan Abu Hurairah mengatakan bahawa sesungguhnya seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, nasihatkanlah saya. Baginda SAW sabda, jangan marah. Lagi itu telah ulangi ini berkali-kali, dan setiap kali Rasulullah SAW tetap menjawab, jangan marah. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW sabda, orang yang gagah bukanlah orang yang dapat menumbangkan lawannya. Sesungguhnya orang yang gagah itu ialah orang yang dapat mengawal dirinya semasa marah. Sayyidina Abu Zar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata kepada kami, apabila ada sesiapa yang marah dalam kalangan kamu sedangkan dia berdiri, maka hendaklah dia duduk. Sekiranya dengan duduk kemarahan itu telah hilang, maka eloklah. Jika tidak, maka hendaklah dia berbaring. Maksud hadis di atas ialah, hendaklah seorang itu mengubah kedudukan kepada apa-apa bentuk kedudukan yang boleh mendatangkan perubahan fikiran dan perasaan, supaya kerugian kerana kemarahan itu dapat diminimumkan. Dan kemungkinan yang besar marah akan berkurangan bila seorang itu duduk daripada keadaan berdiri, dan seorang itu berbaring daripada keadaan berduduk. Sayyidina Abdullah bin Abbas menyebutkan bahawa Nabi SAW sabda, ajarlah agama kepada orang ramai, dengarkanlah kepada mereka berita-berita gembira, dan janganlah kamu menyusahkan. Apabila sesiapa marah dalam kalangan kamu, maka hendaklah dia berdiam diri. Sayyidina Afiyah berkata, Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya kemarahan itu kesan daripada syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu dicipta daripada api, dan sesungguhnya api hanya boleh dipadamkan dengan air. Oleh itu sesiapa daripada kalangan kamu marah, maka hendaklah dia berwuduk. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW sabda, tidak ada tegukan yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih baik daripada tegukan kemarahan yang seseorang itu telan semata kerana mencari keridaan Allah Ta'ala. Sayyidina Mu'az mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa yang menelan kemarahannya sedangkan dia mampu melepaskan kemarahannya itu, walaupun demikian dia tidak mengambil apa-apa tindakan terhadap orang yang dia marahkan itu, maka pada hari kiamat Allah SWT akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, lalu Allah Ta'ala menyuruh dia memilih mana-mana bidadari syurga yang dia ingini. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan bahawa sungguhnya Rasulullah SAW sabda, siapa yang memelihara lidahnya, maka Allah Ta'ala akan menutup keaibannya. Siapa yang menahan minum kemarahannya, maka Allah Ta'ala akan meliharanya pada azab pada hari kiamat. Dan siapa yang menyesal di atas dosanya, lalu dia memohon ampun daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengampunkannya. Sayyidina Mu'az radhiyallahu mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda kepada Sayyidina Ashaj ketua kabilah Abdul Qais, sungguhnya pada diri kamu ada dua sifat yang disukai oleh Allah Ta'ala, yakni sifat him, lembut dan penyabar, dan tidak kukuh dalam urusan. Isteri Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW sabda, wahai Aisyah, Allah Ta'ala bersifat pelembut dan sukakan sifat lembut untuk hamba-hambanya dalam urusan mereka. Allah Ta'ala akan memberi ganjaran pahala dan apa sahaja yang diingini sebagai balasan kepada orang yang memiliki sifat lembut apa yang Allah Ta'ala tidak balasi di atas sifat kasar, dan dia memberi atas sifat lembut apa-apa
apa yang dia tidak beri atas sifat-sifat lain. Dina Jarir mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, siapa yang tidak mendapat sifat lemah lembut maka sebenarnya tidak mendapat sebarang kebaikan. Sayyidah Tina Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala bahagiannya sifat lemah lembut maka dia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang tidak mendapat bahagian dari sifat lembut maka dia tidak mendapat bahagian dari kebaikan dunia dan akhirat. Sayyidah Tina Aisyah melaporkan bahawa Rasulullah SAW sabda, ahli keluarga yang diberi sifat lemah lembut kepada mereka oleh Allah Taala maka dengan sebab sifat itu Allah Taala memberi manfaat kepada mereka, dan ahli keluarga yang Allah Taala tidak memberi sifat lemah lembut kepada mereka maka akan memudaratkan mereka. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bahawa orang-orang Yahudi telah berdatang berjumpa Nabi SAW lalu berkata, Assalamualaikum, yang bermaksud kematian. Assalamualaikum bermaksud kematian atas kamu. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, atas kamu juga, dan semoga Allah Taala melaknati kemukaan kamu. Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, bertenang, hendaklah kamu berlembah lembut, elakkan daripada berkasan berkata-kata keji. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, apakah Rasulullah tidak mendengar apa yang mereka katakan? Baginda SAW membalas, apakah kamu tidak mendengar apa-apa yang saya jawabkan kepada mereka? Setelah membalas kata-kata mereka atas mereka, doa keburukan saya ke atas mereka akan dikabulkan, sementara doa keburukan mereka atas saya tidak akan diterima. Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan bahawa sungguhnya Rasulullah SAW sabda, semoga Allah Subhanahu Taala merahmati seseorang hamba yang bertolak ansur dalam berjual beli dan dalam menuntut haknya. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW sabda, Allah Taala berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku yang mukmin dengan apa-apa penyakit dan dia tidak mengadu tentang perbuatanku terhadapnya kepada orang-orang yang datang menjaganya, maka aku akan lepaskan dia daripada tawananku, yakni aku akan ampunkan dosa-dosanya. Kemudian aku akan gantikan untuknya daging yang lebih baik daripada dagingnya dan darah yang lebih baik daripada darahnya. Kemudian setelah dia sihat daripada penyakitnya itu, dia mulakan amalannya yang baru kerana semua dosa yang lalu telah diampunkan. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, sesiapa yang demam semalaman lalu dia bersabar dan dia redha terhadap Allah Taala kerana demamnya itu, maka dosa-dosanya akan dibersihkan daripadanya sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Sayyidina Abu Hurairah mewakilkan hadis kudusi ini daripada Nabi SAW bahawa Allah Taala berfirman, siapa yang aku telah ambil dua perkara yang sangat dikasihinya, yakni dua mata yang dia bersabar serta mengharapkan ganjaran, maka aku tidak redha dengan ganjaran yang kurang, dengan ganjaran yang kurang daripada syurga untuknya. Sayyidina Abdullah bin Umar kata, Rasulullah SAW sabda, bahawa mukmin yang bergaul dengan orang ramai dan bersabar atas kesusahan yang didapati daripada mereka lebih besar ganjaran daripada seseorang mukmin yang tidak bergaul dengan orang ramai dan tidak bersabar atas kesusahan yang dia terima daripada mereka. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sabda, sungguh menakjubkan hal orang mukmin, sungguhnya semua halnya adalah kebaikan untuknya, dan perkara ini hanya didapati oleh orang mukmin. Apabila dia mendapat apa-apa yang mendukakan lalu dia bersyukur terhadap Tuhannya, maka syukurnya itu akan membawa kebaikan kepadanya. Ini dia akan mendapat ganjaran daripada syukurnya itu. Sekiranya dia mendapat kesusahan lalu dia bersabar, maka sebenarnya itu pun adalah sebab kebaikan untuknya, yakni dengan bersabar dia akan mendapat ganjaran. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa sungguhnya Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa'ahsin khuluqi. Ya Allah, engkau telah membaikkan rupa bentuk zahirku, maka baikkan juga akhlakku. Sayyidina Abu Hurairah menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa yang redha menerima kembali apa-apa barang yang telah dibeli oleh seorang Muslim, maka Allah Taala akan memaafkan kesalahannya. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW sabda, siapa yang memaafkan kesalahan seorang Muslim, maka pada hari kiamat Allah Taala akan memaafkan kesalahannya. Ikram muslimin, hak-hak seorang muslim. Allah Taala berfirman, sungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Surah Al-Hujurat ayat 10.
Allah SWT berfirman, wahai orang yang beriman, janganlah sesuatu kaum daripada kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan kaum lelaki yang lain. Kerana kemungkinan kaum lelaki yang dicemuh itu lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada mereka yang mencemuh. Janganlah pula sesuatu kaum daripada kaum perempuan mencemuh dan merendahkan kaum perempuan yang lain. Kerana kaum yang dicemuh itu mungkin lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada mereka yang mencemuh. Janganlah setengah kamu nyatakan keaiban setengah yang lain, dan janganlah pula memanggil antara satu sama lain dengan larangan yang buruk. Larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukan menjadi fasik, maka amatlah buruk larangan nama fasik pada seorang sudah dia beriman. Ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang yang zalim dan yang mensia-siakan hak-hak sesama hamba. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu ialah berdosa, dan ada juga kesangkaan yang diharuskan bersangka baik terhadap Allah Ta'ala. Justru perhatikan dan semaklah setiap sangkaan, dan jauhilah daripada bersangka buruk. Janganlah kamu mengintip atau mencari kesalahan dan keaiban orang. Janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika dengan keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah SWT Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, jadi Nabi Adam dan Hawa. Dalam hal itu kamu semua adalah sama, cuma antara kamu ada perbezaan dari segi kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan kaum supaya kamu berkenal-kenalan, beramah mesra antara satu dengan yang lain, dan pelbagai maslahat yang lain bukan untuk dibangga-banggakan. Sesungguhnya semua mulia kamu di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa antara kamu, bukan kerana keturunan atau bangsa. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu semua. Surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13. Allah SWT mengatakan bahawa mengumpat adalah seperti memakan daging saudara yang telah mati. Maksudnya ialah bagaimana mengunyah daging seorang manusia dan makannya, menyebabkan orang itu sakit. Maka demikianlah mengumpat seorang akan menyebabkan dia sakit. Namun sebagaimana kesan kesakitan memamah daging orang yang telah mati tidak nampak, maka demikianlah kesakitan kerana diumpati tidak akan berlaku pada orang yang diumpati selagi tidak tahu. Allah SWT berfirman, wahai orang yang beriman, adalah kamu menjadi orang yang sentiasa menegakkan keadilan serta menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah SWT, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu, yang menyebabkan mereka menanggung kerugian. Jika orang yang didakwa itu kaya atau miskin, maka Allah Ta'ala lebih mengetahui maslahat kedua-duanya. Oleh itu, janganlah kamu mengikut hawa nafsu dalam memberi nasihat, supaya kamu tidak menyeleweng daripada pengadilan. Jika kamu memutarbalikan keterangan ataupun enggan menjadi saksi, maka ingatlah sungguhnya Allah Ta'ala adalah Maha mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Surah An-Nisa ayat 130. Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu diberikan penghormatan dengan suatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan ucapan yang lebih baik, atau balaslah ia dengan ucapan yang sama. Sesungguhnya Allah SWT sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu daripada amalan kamu. Surah An-Nisa ayat 86. Allah SWT berfirman, Tuhanmu telah memerintah supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa, jika salah seorang daripada kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam penjagaan dan pemeliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking mereka, tapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia bersopan santun. Dan hendaklah engkau merendah diri kedua-duanya yang penuh belas kasihan dan kasih sayangmu. Doakanlah untuk mereka dan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang, memelihara dan mendidikku semasa kecil. Surah Al-Isra ayat 23-24. Sayyidina Ali menukilkan bahawa Rasulullah SAW sabda, tanggungjawab seorang Muslim terhadap seorang Muslim yang lain ialah 6. Memberi salam padanya apabila bertemu, menerima kepuntannya bila dijemput, menjawab dengan yarhamukallah apabila dia bersin, dan membaca Alhamdulillah akhirnya apabila dia sakit, mengiringi jenazahnya apabila dia mati, dan suka untuk saudaranya itu apa sahaja yang disuka untuk dirinya sendiri. Sayyidina Abu Hurairah berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW sabda, hak seorang Islam kata seorang Islam yang lain ialah 5. Menjawab salam, mencari orang sakit, mengiringi jenazah, menerima jemputan, dan menjawab orang yang bersin dengan yarhamukallah. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW sabda, kamu tidak akan dapat
memasuki syurga sehinggalah kamu beriman, yakni sehingga kehidupan kamu memenuhi tuntutan iman, dan kamu tidak akan menjadi orang beriman jika kamu berkasih sayang antara kamu. Tidakkah saya memberitahu kamu amalan yang jika kamu melakukannya akan wujud kasih sayang antara kamu? Amalan itu ialah menyebarkan salam antara kamu. Sayyidina Abu Darda mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, sebarkanlah salam supaya kamu menjadi tinggi mulia. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, Assalam ialah satu nama antara nama-nama Allah SWT yang dia telah turunkan ke dunia ini, maka hendaklah kamu sebarkan salam itu antara kamu. Ini adalah kerana apabila seorang itu lalu berhampiran mana-mana kaum, lalu dia memberi salam kepada mereka dan mereka jawab salamnya itu, maka dia mendapat kelebihan satu darjat mengatasi kaum itu, kerana dia telah memperingatkan salam itu kepada mereka. Sekiranya mereka tidak menjawab salamnya itu, maka para malaikat yang lebih baik daripada manusia menjawab salamnya itu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya salah satu daripada tanda kiamat ialah seseorang memberi salam kepada seorang yang lain semata-mata kerana dia mengenali orang itu, bukan kerana orang itu seorang Muslim. Sayyidina Imran bin Husain berkata bahawa seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, Assalamualaikum. Bila seorang menjawab salam itu, lalu beliau pun duduk. Baginda SAW sabda, 10, yakni atas salam itu 10 pahala telah dituliskan untuknya. Kemudian datang seorang lelaki lain lalu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi. Baginda SAW menjawab salamnya itu, lalu beliau pun duduk. Baginda SAW sabda, 20, yakni untuk beliau 20 pahala telah ditulis. Kemudian datang seorang lelaki lain lalu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda SAW menjawab salamnya dan beliau pun duduk, dan baginda SAW sabda, 30, yakni 30 pahala telah dituliskan untuknya. Sayyidina Abu Umamah berkata, Rasulullah SAW sabda, orang yang paling utama di sisi Allah SWT dalam kalangan manusia ialah orang yang memulakan Islam. Sayyidina Abdullah mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, orang yang memulakan salam telah terlepas dari sifat takabur. Sayyidina Anas berkata, Rasulullah SAW sabda kepada saya, wahai anakku, apabila kamu masuk ke rumahmu, maka berilah salam kepada keluargamu. Ini akan menjadi sebab keberkatan untukmu dan keluargamu. Hadrat Qatadah kata Nabi SAW sabda, apabila kamu masuki mana-mana rumah, maka hendaklah kamu memberi salam kepada ahli rumah itu. Apabila kamu keluar dari rumah itu, maka tinggalkanlah mereka dengan memberi salam kepada mereka. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa sungguhnya Rasulullah SAW sabda, apabila siapa antara kamu pergi ke mana-mana majlis, maka hendaklah dia memberi salam. Kemudian jika dia ingin duduk, maka hendaklah dia duduk. Selepas itu, apabila dia baru meninggalkan majlis itu, maka hendaklah dia memberi salam. Tidaklah salam yang pertama lebih utama daripada salam yang kedua. Ini sebagaimana adalah sunnah memberi salam semasa bertemu, demikian juga adalah sunnah memberi salam semasa berpisah. Sayyidina Abu Hurairah menunjukkan bahawa Nabi SAW sabda, hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang besar, yang sedang berjalan hendaklah memberi salam kepada yang duduk, kumpulan yang sedikit hendaklah memberi salam kepada kumpulan yang banyak. Sayyidina Ali menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sabda, memadai salah seorang daripada satu kumpulan yang sedang berjalan memberi salam bagi pihak kumpulannya, dan memadai salah seorang daripada satu kumpulan yang sedang duduk menjawab salam bagi pihak kumpulannya. Sayyidina Miqdad bin Aswad berkata bahawa Rasulullah SAW pulang pada waktu malam, lalu baginda SAW memberi salam yang tidak mengejutkan orang yang sedang tidur, sementara orang yang jaga boleh dengar. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW sabda, orang yang paling lemah dalam kalangan manusia ialah orang yang lemah dalam berdoa, yakni tidak berdoa, dan orang yang paling bakhil dalam kalangan manusia ialah orang yang bakhil dalam memberi salam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, kesempurnaan salam ialah dengan berjabat tangan. Sayyidina Barak mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, setiap dua orang Islam bertemu lalu berjabat tangan, maka dosa kedua-dua mereka diampunkan sebelum mereka berpisah. Sayyidina Huzaifah bin Yaman mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, sungguhnya apabila seorang mukmin bertemu dengan seorang mukmin yang lain lalu beri salam sambil berjabat tangan dengannya,
maka berguguranlah dosa-dosa mereka sebagaimana guguran daun daripada pokok. Jadi Salman Farisi mengatakan bahawa sungguhnya Nabi SAW sabda, sungguhnya apabila seorang Muslim bertemu dengan saudara Muslimnya sampai berjabat tangan, dosa-dosa kedua-dua mereka berguguran sebagaimana daun-daun dari satu pohon yang sudah kering berguguran pada hari angin bertiup kencang, dan mereka kedua diampunkan walaupun dosa-dosa mereka sebanyak buih di lautan. Seorang lelaki berdekapilah Anazah menunjukkan bahawa beliau bertanya kepada Sayyidina Abu Zar, apakah Rasulullah SAW berjabat tangan dengan kamu semua apabila kamu bertemu dengan baginda SAW? Sayyidina Abu Zar menjawab, setiap kali saya bertemu baginda SAW, pasti baginda SAW berjabat tangan dengan saya. Berjabat tangan. Pada suatu hari baginda SAW menghantar orang untuk memanggil saya di rumah, tetapi saya tidak ada di rumah pada masa itu. Apabila saya pulang, saya diberitahu bahawa baginda SAW telah menghantar orang memanggil saya. Maka saya pergi pada baginda SAW. Pada masa itu baginda SAW berada di atas katilnya. Baginda SAW telah meluk saya dan pelukan itu sangat erat. Hadrat Atta bin Yasar menunjukkan bahawa seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah perlu saya minta izin untuk berjumpa ibu saya dalam biliknya? Baginda menjawab, ya. Lelaki itu berkata lagi, saya tinggal bersama ibu saya dalam rumah. Bila SAW menjawab, mintalah izin untuk masuk berjumpa dengannya. Itu berkata lagi, saya lah yang berkhidmat kepada ibu saya itu. Begitu saya perlu masuk ke biliknya berkali-kali. SAW menjawab, mintalah izin untuk masuk ke biliknya. Adakah kamu suka melihat ibumu tidak berpakaian? Itu menjawab, tidak. Baginda SAW bersabda, kalau begitu mintalah izin untuk masuk ke biliknya. Hadrat Uzair menunjukkan bahawa Sayyidina Sa'ad Umar telah datang lalu berdiri tepat di hadapan pintu rumah Nabi SAW untuk minta izin masuk ke rumah baginda SAW. Lalu baginda SAW bersabda kepada beliau, janganlah kamu berdiri di hadapan pintu, sebaliknya berdiri di kanan atau di kiri pintu, kerana berdiri di hadapan pintu boleh menyebabkan kamu ternampak apa-apa yang ada dalam rumah. Dan kamu minta izin adalah semata untuk mengelak daripada melihat apa-apa yang tidak elok dalam rumah. Sayyidina Abu Hurairah menunjukkan bahawa Nabi SAW sabda, apabila pandangan telah masuk dalam rumah, maka meminta izin tidak memberi apa-apa makna, yakni tiada faedah untuk minta izin. Jadi Abdullah bin Bishri berkata, beliau mendengar Rasulullah SAW sabda, janganlah kamu berdiri di hadapan pintu rumah orang untuk meminta izin memasukinya, supaya kamu tidak terpandang apa-apa yang ada di dalam rumah. Sebenarnya datangilah dari arah kanan atau kiri lalu mintalah izin. Jika kamu diberi keizinan maka masuklah, dan jika tidak maka pulanglah. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, siapa pun tidak dibenarkan membangunkan orang lain untuk duduk di tempatnya. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa yang bangun dari tempatnya kerana suatu kemudian dia datang kembali, maka dia lebih berhak untuk duduk di tempat itu.